Korang ada tak rasa tak selesa bila bawa kereta tu? Bila bawa je berbuai, berayun, langgar je bonggol, bergegar satu kereta. Kalau korang ada rasa macam tu, ini video untuk korang. So macam kat belakang aku ni, Mercedes B-Class 180. Macam yang aku cerita awal-awal tadi, kalau korang rasa macam tak selesa pembawakan kereta korang tu, rasa berayun je, itu bermakna kereta korang ada masalah suspension. Tapi macam kereta yang kat belakang aku ni dah agak teruk lah dia punya isu suspension dia tu. Mari sini aku tunjukkan korang. Okay, yang macam korang nampak kat depan korang ni, ini adalah absorber bahagian hadapan kereta Mercedes D-Class. So asalnya owner cakap pembawakan kereta dia tak selesa. So bila kita orang check, memang masalahnya daripada absorber ni lah. Aku tak nak cerita panjang, korang tengok sendiri apa masalah absorber ni. Ikutkan kalau absorber ni dalam keadaan yang sihat, dia akan tolak balik bila kita tolak dia ke bawah. Nampak? Dia naik dengan perlahan. Sebab dia punya absorber bahagian hadapan ni dah lembut dah. Dia dah tak boleh nak tahan pressure dah. Ada kata kereta korang berat, memang lambat sangat nak naik. So yang tu bahagian depan, absorber belakang dia lagi teruk, dah mati terus, tak function langsung. Kalau yang macam depan tadi dia still boleh naik, tapi yang belakang punya hampir. So benda ni lah punca kereta korang akan bergegar dan pemanduan korang tak selesa. Ini pentingnya servis berkala korang. Korang hantar bengkel, bukan saja korang kena servis minyak, dari segi part-part yang lain pun korang kena ambil kira. So disebabkan kereta ni dah memang masalah absorber dia teruk, depan dan juga belakang, kita orang recommend untuk tukar terus, dan owner pun proceed lah. So kepada korang yang mungkin ada masalah sama, absorber korang dah teruk, kereta korang dah bergegar, bergoyang, korang boleh hantar dekat bengkel kita orang, Transmatic Automotive, Seksyen 15 Shah Alam.